Calon Pegawai Hal Ehwal Islam Grade S9, manggilan ujian psikometrik dah keluar. Jawatan ini adalah di bawah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Tarikh ujian adalah pada 24 Jun 2026. Ada 4 kekosongan dan 40 simpanan. Kekosongan cuma 4 sahaja. Jadi kalau anda dapat panggilan, jangan ambil mudah. Ujian psikometrik ni bukan sekadar nak pilih jawapan ikut rasa hati. Ia bertujuan menilai sikap, nilai kerja, emosi dan kesesuaian calon dengan jawatan. Untuk jawatan Pegawai Hal Ehwal Islam ni, antara teras yang boleh dinilai adalah yang pertama, integriti dan amanah, yang kedua, akhlak dan etika kerja, yang ketiga, komunikasi dan kemahiran berinteraksi, yang keempat, kematangan emosi, yang kelima, tanggungjawab terhadap perkhidmatan awam, dan yang keenam, kerjasama pasukan dan kepimpinan. Contoh soalan pertama, saya akan menegur rakan sekerja yang melakukan kesalahan walaupun perkara itu boleh menjejaskan hubungan kami. Cadangan jawapan, setuju. Sebab jawapan ni menunjukkan calon ada integriti dan berani menegur kesalahan. Tetapi teguran itu mestilah dibuat secara berhemah, bukan dengan emosi atau niat memalukan orang lain. Contoh soalan kedua, saya mudah hilang sabar apabila berurusan dengan orang awam yang banyak bertanya perkara yang sama. Cadangan jawapan, tidak setuju. Sebab jawatan Pegawai Hal Ehwal Islam ni memerlukan kesabaran, kematangan emosi dan kemahiran menjelaskan sesuatu perkara dengan baik. Lebih-lebih lagi bila berurusan dengan masyarakat. Nasihat Cik Su, jangan masuk exam psikometrik dengan sikap yang cuba nasib. Fahami dulu apa yang dinilai. Biasakan diri dengan contoh soalan dan belajar cara jawab supaya jawapan tu nampak matang, konsisten dan sesuai dengan nilai kerja sektor awam. Untuk calon yang nak buat persediaan, boleh dapatkan rujukan ujian psikometrik 2026. Dalam rujukan ni ada penerangan format, teknik menjawab, teras penilaian dan contoh soalan psikometrik bersama jawapan serta huraian. Klik link di bio untuk dapatkan rujukan atau boleh DM Cik Su. Semoga berjaya semua untuk calon Pegawai Hal Ehwal Islam S9.